kita, iaitu kursus seni bacaan Al-Quran Tabarruk Muqaddam. Sama-sama kita ambil manfaat dan juga ilmu yang sebanyaknya. Semoga kita semua dapat memperhatikan dan juga dapat ilmu ini dan bolehlah kita amalkan dan mungkin sampaikan kepada kita, insyaAllah. Atau mengingatkan masa, atau persilakan Fadil Tuan Guru Bapak Asfu Hadir dengan Hamdan untuk memulakan kursus ini bacaan Al-Quran Tabarruk Muqaddam. Tafadhal masykurah Pak Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih sahabat saya, saudara Rakesh Mahali, yang berusaha ayahda Tuan Haji Mustafa, pengurusi Persatuan Imam bahagian Miri, yang saya kasihi semua yang hadir pada hari ini, ayahda-ayahda, ibunda-ibunda, kekanda-kekanda dan adinda-adinda. Ya, sebutkan semuanya sebab saya tahu. Terima kasih kepada pihak penganjur atas kepercayaan dan kesudian menjemput saya. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di atas keizinannya kita dapat berhimpun dan berkumpul di Dewan Masjid Miri ini. Namanya ajak Masjid Miri lah secara rasmi lah. Tapi nama glamournya Masjid Jami'. Betul lah? Masjid Jami' Miri. Di mana pada hari program ini sebenarnya tidaklah dirancang awal-awal dulu. Ya, secara kebetulan saya datang ke Miri dan berhubung dengan sahabat kita Rakesh. Kebetulan saya free hari itu. Jadi bolehlah kita buat program pengisian dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan membawa barakah kerana hadir ke majlis ilmu. Barang siapa yang menghadiri atau menghadirkan dirinya ke majlis ilmu, Allah memberikan ganjaran pahala sama seperti orang yang menunaikan haji dan umrah. Ya. Dan barang siapa yang menghadirkan dirinya ke majlis ilmu akan mendapat pahala sama seperti mereka yang sedang berjuang fi sabilillah. Bukan senang kita nak dapat ya. Tapi Allah berikan kemudahan kepada kita, hanya hadir dalam majlis ilmu kita dapat pahala ya, walaupun kita asyik pergi ke Gaza. Dan ya, kelebihan kita hadir ke majlis ilmu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan barakah ya. Baik, sebagai pengenalan saya sudah dikenalkan jadilah, si perlu saya nak mengenalkan diri lagi. Dan rasanya semua ramai yang dah kenal sebab saya jaga muka tu biasa dengan saya. Program-program saya mungkin ada 2-3 orang yang mungkin baru. Ada yang baru bertemu kan? Ada yang baru. Banyak juga. Okey, alhamdulillah. Selamat berkenalan. Tak kenal maka nak bercinta juga kah? Tak kenal maka tak ngelala. Betul lah. Tak kenal maka tak ngelala lah tu. Jadi alhamdulillah, di kesempatan program kita pada hari itu, insyaAllah saya berkongsikan kepada kita suatu ilmu yang jarang-jarang diajarkan dan jarang-jarang untuk dituntut oleh kebanyakan orang, yakni seni bacaan Al-Quran. Salah satu seni dalam pembacaan Al-Quran, seni. Kalau orang belajar silat, kalau ada guru silat kata betul, ataupun ahli silat, ada dalam silat ada seni silat, betul tak?
Ya, dalam silat ada seni. Orang yang belajar silat saja tahu di sini tempat seninya. Saya memang minat silat daripada dulu juga. Dalam tarian ada seninya. Betul tak? Dalam tarian ada seni. Seni tari kata orang. Dalam kitab Maulah Kek Lapis pun ada seni. Seni melapis, betul tak? Kalau makcik-makcik kita tu mesti tahu tu. Seni melapis kek, seni memasak. Cuma bila di Sarawak seni ya maksudnya lain. Seni ya di mana? Seni sini. Seni ini merupakan sesuatu yang orang kata sukar untuk dipelajari dan sukar juga untuk didapatkan. Sukar untuk didapati. Dari sini kita boleh mendapatkannya bila kita kerap mempelajari, mempraktikkannya, yang akan datang secara sendiri. Seni, yang nama seni itu yang mesti dilatih, dipelajari, ambil daripada guru, barulah yang akan terjadi dalam diri kita. Contoh pasang PA system, hanya orang yang pakar aja, yang ada seninya pun yang masang. Menulis khat, ada seni khat. Banyak orang boleh menulis khat, tapi tidak semua yang ada seni. Samalah macam kita ngaji, sama macam kita baca Quran. Ada seninya. Dalam baca Al-Quran, salah satu seninya adalah taranum. Salah satu, bukan satu aja, ya salah satu. Yang ada seni bacaan Al-Quran, tajwid. Seni tajwid dalam pembacaan Al-Quran. Seni suara dalam pembacaan Al-Quran. Seni taranum. Ya. Yang kita ingat seni itu seni berlagu, seni lagu. Ya aja. Tetapi dalam baca Al-Quran ada seni yang kita terlepas pandang. Salah satunya adalah taranum. Apa maksud taranum? Apa itu taranum? Cik tahu? Tutang anum? Tutang anum tahu sih? Miri banyak tak melanda nak? Tutang anum tahu lah. Semua boleh tutang anum masanya. Tapi taranum itu seni dalam pembacaan Al-Quran. Sebelum kita pergi ke taranum, kita hendaklah mengenal suara. Sebab apa kita mesti mengenal suara dulu? Nabi pesan, Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Nabi kata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu biluhunil arabi, dengan gaya lahjah Arab, wa aswatiha, dengan suaranya, gaya Arab. Suara. Baca Al-Quran biluhunil arabi, bukan biluhunil mirik. Ni sedang madah biluhunil mirik kah? Bahasa mirik. Atau biluhunil melanawi kah? Tak ada. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Malaysia, bukan dalam bahasa Melayu, bahasa Melano. Jadi kita kena bercakap dengan Allah ikut bahasanya. Kita baca Quran berarti kita bercakap dengan Allah, betul? Ya. Minta maaf kalau saya bercampur bahasa. Ada orang Semenanjung? Tiada. Alhamdulillah. Takut kalau saya cakap Melayu nanti takut terusuk lidah saya nanti. Tapi tak campur-campur boleh. Ada? Ada. Tapi boleh faham cakap Sarawak? Boleh. Boleh kelakar lah ni. Kelakar Sarawak boleh? Sikit. Dia kena kelakar juga ni. Ya. Alhamdulillah. Baik. Yang pertama sekali kita mengenal suara dulu.
As-saut. Kenapa kita mesti kenalkan suara? Kena kita mesti tahu suara. Saya tu suka berjalan. Mana yang dah biasa tu tahulah. Kena kita perlu kenal suara dulu dalam bacaan Al-Quran. Sebab kita guna suara pandai. Betul lah. Mungkin ada suara gini nak bercakap. Jangan kata bercakap. Jangan kata nak ngaji. Bercakap pun siapa tak nak. Ya perlunya suara. Tapi betulkah tidak suara kita, teknik suara kita untuk baca Quran? Betul atau tidak? Kita rasa betul kasih teknik suara kita ngaji? Untuk dirimpun saja. Mana kita ngaji yang untuk diri tampun saja lah. Simok kongsi dengan orang. Dirimpun dengar. Kalau saya sekarang saya bercakap dan saya bercakap menggunakan suara itu, suara yang sama saya guna untuk baca Quran, teknik suara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita rasa okey sih? Semua gelang kepala nak. Si kacak nak. Pulang kat aku. Jahit bunyi. Si ada seninya. Ya betul. Makna tidak ada seni. Kita nak baca Quran ikut seni suara, seni bacaan Al-Quran. Jadi macam mana dapatkan seninya? Antaranya kita kena berguru. Dengar orang Arab baca, bercakap, ikut. Nak dapatkannya mesti bertalaqi musyafahah dengan guru. Bukan ibaklal. Tahu ibaklal? Kata orang Itali lah. Orang Itali macam ibaklal. Hantam majalah lah. Contoh, kalau saya gunakan teknik yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lain? Ada beza? Ada beza. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Apa rasa kita? Dalam hati macam manas imam tu. Lalu manas. Nah, tu mesti kelayangan bini di rumah tu. Di mbak-mbak ke masjid tu. Buatan siapa nahan geram dengan bini nak malu. Nak melepas depan bini si berani nak. Dilepas dalam mayang aja lah. Betul tak? Sebab apa? Teknik suara. Sama juga kalau kita, orang kata, suara kita kacak belagu orang. Nah, suara kita kacak belagu. Kalau ngaji, kacak sih. Kacak juga. Saya nanya kita pernah kita tahu penyanyi nombor 1 Malaysia, negara kita siapa? Alif Sukri, betul. Bukan saya madah, kita madah dan yang pun madah juga. Saya nak madah ya jotet. Datuk Alif Sukri ya. Bukan Datuk Siti. Baik, Datuk Siti lah. Contoh Datuk Siti. Suaranya belagu, suaranya tu memang unik. Memang kacaknya ada identitinya sempun. Nyambak lagu orang lain pun tetap identiti suara Siti pun siapa hilang. Ya sepatutnya. Identiti. Semestinya kita ngembak lagu Alif Sukri, kita mesti punya Datuk Alif sih.
Mesti ada identiti kita pun, barunya penyanyi yang bagus. Pernah dengar Datuk Siti ngaji? Ni lebih kacaknya berlagu kah, nya ngaji je? Nya ngaji kacak lagi. Okey, antaranya ngaji dengan orang-orang lain. Siapa-siapa aja dengan qari'ah? Qari'ah kacak lagi. Kena. Padahal Datuk Siti ya, suaranya kacak, penyanyi nombor 1 lagi dia bukan kata di Malaysia aja lah. Di dunia punya ada ranking, kena ngajinya kalah. Makhraj. Sebab suaranya. Bila yang gunakan suaranya berlagu, pakainya ngaji si sama. Suara kita berlagu lain, suara kita ngaji lain. Okey? Kena faham. Bila kekasih mengundang aku pulang, maligai contohlah, saya si pandai gelak berlagu. Wadduha wal-laili idza saja. Suara yang sama. Nah, okey saya bunyinya. Suara gaya berlagu tadi kita masuk ke dalam ngaji. Yang ni nama lagi didengar kita. Bagus berlagu. Betul tak? Tapi bila jangan buat gaya suara ya, gaya lagu ya diimbatnya ke dalam kita ngaji, jadi si kacak, betul? Walaupun suaranya berlagu ya kacak. Nah, itulah beza. Beza antara kita berlagu dengan ngaji. Beza antara seorang penyanyi dengan seorang qari tidak sama. Nah, bintang jangan kau bersedih. Contoh, demi ajak suara kita ngaji, lari. Kau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Mbak kita suaraya pakai kita ngaji, out. Si sama. Nya mesti diubah. Bila kita berlagu, teknik kita berlagunya ambil daripada perut, udaranya keluar, terus keluar daripada kerongkong ke rongga mulut. Tapi bila kita ngaji menggunakan teknik suara rongga mulut, suara di rongga mulut dan angin suara ya, udara ya keluar terasa dekat langit-langit kita dan keluar celah-celah hidung. Ia pakai kita ngaji. Kalau kita berlagu si dapat mengikut macamnya. Kalau kita berlagu ikut teknik ngaji, lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi. Orang tanya, kita berlagu kan nasyid? Qasidah. Sebab apa saya simak berlagu? Nah, bila berlagu ke lalu dia patah orang, kacak nak tajwid, kita tajwid, ada tajwid juga dalam berlagu. Kalau menebang si pohon jati. Nah, ia boleh dimasuk ke dalam ngaji lagu ya. Sebab tidak mula lagu ya ambil daripada taranum. Tapi teknik suaranya berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu yang sama tadi. Okey, kena faham. Nampak sudah perbezaan? Kita berlagu lain, kita ngaji lain, si sama. Sebab ya dulu kami pernah sama dengan sidak beberapa orang artis ngaji, bertadarus. Memang beza suara. Ada yang penyanyi rock, penyanyi pop, termasuk almarhum Datuk Sharifah Aini masa ya, yang lagi hidup.
Bila ngaji, bukan nak bandingkan, maksudnya saya nak berilmu supaya kita faham. Si Datuk mau berlagu, si dapat lawan. Datuk Siti Nurhaliza, Nesh, waktu ya, siapa lawan lah. Mau kita berlagu, memang siapa lawan. Tapi bila sidaknya ngaji, saya berani melawan. Contohlah, tidak korek-korek berani melawan. Dalam ngaji je lah, teknik suara. Maknanya teknik suara yang berbeza. Di sini kita nampak. Yang paling kacak waktu ya berlagu, ngaji juga, arwah Datuk Sharifah Aini. Yang sedap suaranya. Bukannya suara-suara Arab. Yang saya kacak suara. Okay? Ayat antara artis-artis yang kacak. Dan kalau kenyatuk kita nangga siapa nama bekas ni dulu Razak yang TV3 dulu ingat sih pelakon kenyatuk ya Razak Ahmad tak yang antara orang yang korek dia dulu ya boleh. Jadi bezanya suara kita. Baik, dalam kita mempelajari ilmu taranum, kita mesti mengenal suara. Sebab suara penting. Jika suara tidak tepat, suara kita si tune-nya boleh merosakkan tajwid. Banyak orang si faham. Sebab yang orang kita tu, bila disuruh belajar taranum, belajar suara, automatik. Oh, si Datuk nak bertanding. Betul tak? Nak bertanding, sibuk sekejap belajar. Ada bengkel taranum lah suara tu. Pakai kita ngaji. Oh, dia pun tidak kori je ya. Kita bukan kori, kita kari je. Nah, lu macam mana? Padahal ia ilmu. Dan belajar taranum tidak semestinya untuk kita bertanding. Sebenarnya belajar taranum, seni bacaan Quran, bukan untuk kita masuk tilawah. Yang sebenarnya seni baca Al-Quran. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan di kalangan golongan kami. Man lam yataghanna bil Quran. Yang tidak mengalunkan, mengacakkan bunyi Al-Quran. Nabi suruh buat. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran itu dengan suaramu. Nabi suruh hiaskan bacaan Quran dengan suara. Kita hias juga, tapi kulit Quran aja dihias kita. Muka bunga, tempek bunga warna pink gitu. Nah, jadi kena hias. Zayyinul Quran bi aswatikum. Bukan hanya menghiaskan diri kita, bukan menghiaskan suara kita ketika berlagu. Sama aja macam kita zikir marhaban, kena gunakan teknik yang sama. Tok marhaban pun macam orang putus surat. Ya Nabi salam. Contoh, mungkin kita mula di rumah orang nak, biar baru lahir cukur rambut, biar saya pun san nyawa. Ya, ni depan-depan ya. Nah. Betul tak? Si cukup biar dintak kaki lagi ya. Udah keluar urat kaki dintak. Sepatutnya apabila ada kalimah Arab sekalipun, kita kena betulkan. Anta syamsun anta badrun marhaban. Tak? Baru kita rasa berdikir pun si perlu nak tekat kau. Ya Habib. Hey! Yang dia dengar tu, putus itu sinunya. Dia sebutnya. Nah, si tahu apa dia sebut? Betul tak? Sama teknik suara yang diperlukan. Ya Habibi ya Rasulullah
marhaban. Teknik suara yang kita gunakan. Ya, saya belajar marhaban tu memang ambil bulat-bulat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Haji Duit. Ambil daripadanya sebab ni ada pesan satu hari kelak akan gantinya untuk nolong. Jadi memang saya ambil betul-betul, ambil bulat-bulat terus. Ya, marhaban pakai kita majlis-majlis rasmi. Okey, baik. Dalam suara ada 4 tingkatan. Dalam suara membaca Quran saya tulis. Ada whiteboard. Ada. Whiteboard memang ada. Maka tabaqat suara. Yang pertama mau tulis Jawi kah Arab? Saya nanya dulu. Jawi kah Arab? Dua aja. Jawi atau Arab? Bumi saja. Baik, siapalah saya tulis bumi je. Pakai memudahkan kita. Yang pertama warna hijau boleh? Nampak di belakang. Tabaqat disebutnya sebagai tabaqat ataupun tingkatan. Dalam bahasa Arab tulis tabaqat suara. Okey, tabaqat suara ataupun tingkatan nada suara. Tingkatan dalam bahasa kita tingkatan. Tingkatan nada suara. Okey. Ada berapa tingkat suara kita? 4 tingkat. Banyak nak tingkat suara kita? Sebut aja nak. Nyebut aja lah nak. Baik, sebenarnya dalam kita membaca Al-Quran ada 4 tingkatan nada suara. 4 tingkatan nada suara. Yang pertama disebut sebagai nada nawa. Nawa. N-A-W nawa. Betul ke ejak? Ada bekas-bekas cikgu situ? N-A-W nawa. Betul? Takut saya dibedah ajaran sesat lah. Yang pertama nada nawa. Baik, apa itu nada nawa? Nada nawa adalah nada yang paling nada rendah. Rendah. Kenalkan dulu. Rendah. Rendah. Okey? Rendah. Sini tempatnya suara rendah. Cuba kita buat suara paling rendah. Sebut A je, cik. Ya, dah cukup rendah. Belum ada lagi. Kita dah cukup rendah. Kita, cik. Sebut je, sebut. Baik, kita rasa ya di sini rendahnya. Di dada. Situ. Kalau saya rasa rendah badan saya. Congkok je tinggi. Sebenarnya tempat suara rendah memang antara situ. Situ ke situ. Tempat rendah, suara rendah lah. Ya. Cuma orang kita nyadah biasa anggap di dada. Dada tu proses angin. Nya bermula daripada perut ke dada. Situ suara ya. Suara ya bermula di situ. Suara di situ. Ni. Apa tu? Ini nama dia guru. Tahu guru? Awak ada guru tak? Saya ada guru. Ini guru saya juga di sini. Dek, tahu guru? Tak tahu guru. Ini guru. Leher. Halqi, al-halq sini. Halqum situ. Perempuan ada halqum. Benar. Saya ada al-halq. Saya ada halqum kan? Benar? Pelik, saya pelik pun perempuan saya dah tu. Mu saya dah cemil lah kita.
Ada. Beza lelaki dan perempuan si sama. Tetap ada. Kalau si ada, tidak ada makhraj pada al-halq. Sebabnya ada makhraj huruf al-halq. Bermakna semua orang ada al-halq. Semua orang ada. Cuma beza laki dan perempuan. Laki nampak, perempuan si nampak. Sebab pakai tudung. Cik lah nampak, betul tak? Baik, nada nawa. Nawa rendah, tempatnya di situ. Kalau saya rendah lagi. Coba buat. Rasa dekat leher, rasa dekat kerongkong, terasa dekat kerongkong, kawasan leher kita tu dekat halqum, terasa ada getaran, baru betul. Coba buat. Okey. Itu baru nada nawa, rendah. Penyanyi kita siapa yang kacak suaranya dalam suara rendah? Yang pertama sekali Tan Sri P. Ramlee. Yang kini tu ada siapa? Zainal Faizah. Suara yang ada suara rendah kacak. Kau kekasih awal dan akhir. Siapa pun lagu? Jamal Abdillah. Suaranya. Ya. Antaranya lah suara tingkatan rendah tu yang cantik, menarik. Ya, dijadid. Okey, yang rendah. Terasa. Okey. Buat saja kita. Buat saja yang nyuruhnya terasa di situ. Terasa. Tapi sibuk lah. Kelak bila kita ngaji pun kita main Bismillah. Nah, megang juga. Ingat kata guru pegang situ terasa. Bismillah. Heran je orang enggak. Anak ni enggak kena. Bapak tu lain ngaji megang-megang situ. Tolok saya dah macamnya. Nah. Balik khusus tangan pelik-pelik aja apa ni. Okey. Minta maaf, betul. Sorry. Saya salah. Saya minta maaf. Bukan nawa badan balik. Qarar. Syaruk saya. Qarar, betul. Bukan nawa. Tapi qarar. Ada ni apa? Nasib kita pada. Terima kasih banyak-banyak. Ayo ada. Qarar, salah. Selepas qarar baru nawa. Saya tersilap, mohon maaf. Qarar. Rendah. Ya betul. Okey. Selepas qarar baru nawa tadi. Selepas qarar baru nada nawa. Apa maksud nawa? Sederhana ataupun sedang-sedang ataupun pertengahan, bolehlah, yang penting kita faham. Kalau nada qarar, suara rendah situ. Kalau nada nawa, yang sederhana, yang sedang-sedang, yang sedang-sedang saja, sedang-sedang. Baik. Kalau qarar tadi rendah, tempatnya di situ.
dekat leher. Kalau nawa tinggi sikit, rongga mulut. Rongga daripada daripada qarar, daripada leher ke rongga mulut dah. Itu nawa. Macam saya bercakap, kita bercakap semua menggunakan tabaqat nawa. Kita bercakap menggunakan nada nawa. Macam saya bercakap atau nada nawa, rongga mulut, bukan di situ lagi. Ya li ya nawa. Qara rendah, rendah. Dan kita bercakap menggunakan nada nawa. Kita bercakap, ya. Jarang orang bercakap pakai qara. Mepah itai sama itai. Oh tak. Kita pergi sini aja. Apa rasa kita? Mun laki ngimam, nah, diam di kampung, dia kenulah contoh. Kebetulan malam dia meeting akhir balik, malam Jumaat. Bini tinggal seorang di rumah, lupa madah. Pulanglah ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Qara dipakainya, bini pun nak buka kasih pintu. Takut udah malam Jumaat saya dah rumah. Nah, ya qarar. Tapi kalau kita menggunakan tabaqat biasa, Assalamualaikum. Ya biasa. Ya nawa. Kita bercakap nawa. Sebab terasa di rongga mulut. Betul tak? Terasa kan? Tapi kalau qararnya di bawah lagi, rendah. Ya qarar. Qarar. Ya Rabbi. Rongga mulut. Nawa. Okey, ya nawa. Selepas nawa jawab apa? Selepas nawa disebut sebagai nada jawab telefon. Nada jawab. Apa itu jawab? Tinggi. Nada jawab adalah tinggi. Kalau qarar tempatnya dekat leher, kalau nawa tempatnya di rongga mulut, daripada leher halqum ke rongga mulut. Kalau jawab daripada rongga mulut ke rongga hidung. Ada hidung? Ada. Alhamdulillah. Berarti semua boleh buatlah. Ke rongga hidung. Okey. Qarar. Nawa. Jawab. Jawab. Terasa di rongga hidung. Udara ya terasa. Rongga itu tangga. Saya kelakar automatik lain bunyi, betul? Bila mbak teknik pakai ngaji lain, sebab kita bukan orang Arab. Jadi kita kena ikut teknik Arab. Kita orang Arab. Bukan, saya bukan orang Arab. Kita Arab, dia bunyi Arab.
Nah, akhir sekali Arab maklum. Sudah Arab maklum, si boleh diharap. Nah, ya ujungnya si boleh diharap. Betul tak? Jadi kita kena ikut teknik. Jadi tekniknya kena ada. Si dapat 100%, 80% pun jadi. Si dapat 80%, 50% pun okey. Bunyi Arab. Si dapat 50%, 30% pun boleh. Si dapat 10% jelah, cukuplah. Si dapat 2, tak aku tahu lagi. Innalillah. Ya nang keras benar dah ya. Jadi ya antaranya. Selepas okey, bila masa kita menggunakan jawab. Kalau qarar tadi kita tahu. Kalau nawa kita bercakap. Tapi kalau jawab, bila masa kita selalu menggunakannya? Marah macam ni. Marah. Ada jawab marah? Kau jangan cengah. Bagi lagi lah bah. Ya, jawab ke apa ya? Jawab si semestinya, marah si semestinya jawab. Qarar pun boleh marah. Betul tak? Kalau lelaki biasa dalam hayya 'alas salat, jawab. Orang lelaki. Okey. Dalam kita berzikir marhaban, jawab. Kadang-kadang kita dengar, "Oi!" Sama teriak tu. "Oi! Kita lah. Sini kau." Itu. Ya, sama sebenarnya kita sudah menggunakan jawab. Cuma kita sik perasan dan kita sik belajar teknik suara ya. Okey. Selepas jawab, nada jawab yang keempat disebut sebagai nada jawabul jawab. Udah jawab, dijawab lagi. Paling tinggi ataupun tertinggi. Jawabul jawab paling tinggi. Yang nombor 1 qarar, rendah. Di situ. Yang kedua nawa, sederhana, sedang, tempatnya di rongga mulut. Yang ketiga jawab, tempatnya rongga mulut ke rongga hidung. Yang kelima paling tinggi, jawabul jawab, rongga otak ke atas tu dah, nya terasa di situ. Ya nampak sih, nya terasa ke atas dan nya mesti tajam. Mesti tajam. Ya nya sebetulnya semesti kita nangis. Ya Allah. Bukan macamnya. Nerit suara sih. Nya ada teknik suara sampai ke rongga otak. Kalau jawab tadi biasa lelaki buat dalam azan. Jawab biasa perempuan buat. Kau pergi sini. Nah, ngelempar. Selalu macam ni, betul tak? Nya saya sedar, nya dah jawab. Sebab ya, bila orang lelaki kalah, orang lelaki paling tinggi jawab aja. Perempuan jawab lagi. Lelaki jawab, nya jawab pun jawab. Tinggi lagi. Ya lah, lelaki diam je. Allah. Betul tak? Terus diam. Ni dah kena pintas ya. Nya kita sekat jawab, nya jawab pun jawab. Atas lagi. Diam je lah. Nah. Checkmate. Last
Bukan lagi qara kita pakai, diam terus. Nah, ya contoh. Ya atas, ya, tinggi lagi. Ada orang suaranya tinggi, kecil. Ada orang suaranya besar tapi sik tinggi. Kena faham. Ada orang suaranya besar aja tapi sik tinggi suaranya. Ini besar aja. Ada orang suaranya tinggi tapi kecil. Halus gila. Ya, dia susah hati muka. Nak keluar suara susah hati. Muka susah hati. Nah, ada orang, ya, besar tapi si tinggi. Tingginya mesti ke atas. Faham? Kita belum dapat membezakan suara tinggi dan suara besar. Orang tadi tinggi. Ya, nya tinggi tapi suaranya si besar. Nyeri, si nyerin. Ada orang suara tinggi, ada orang besar tapi belum tinggi. Volume-nya aja lantang. Tapi nya tinggi mesti tajam. Faham? Bila orang dalam kita baca Quran ngaji, suara makin tinggi makin tajam macam piramid. Piramid, tahu piramid? Okey. Udah situ baru saya tunjukkan suara kita. Macam tu. Piramid, Okey, situ qarar. Situ qarar. Bila suara qararnya mesti besar. Makin tingginya makin kecil. Nawa. Kemudian nanti lagi jawab makin tajam. Ya sekali bul jawab makin tajam. Bila tinggi suara mesti tajam. Suara makin tinggi semakin tajam. Bukan semakin tinggi semakin besar, salah. Kita berlawan nak suara besar power je. Dalam kita ngaji sik perlu. Dalam kita baca Quran bila tingginya mesti tajam. Bila nya turun rendahnya jadi besar, ya. Qarar mesti besar. Ayat teknik suara dalam bacaan Al-Quran. Okey? Ada faham? Ada soalan? Ada soalan? Kalau saya ada soalan bermakna semua dah pandai, boleh pulang. Naik orang ke yang ke tinggi. Cara kita menarik. Cara menaikkan suara, okey. Okey. Kita Kenapa kita dapat lepaskan suara ya? Baik. Anda kita nanya tadi macam ni cara suara pergi ke atas, suara tinggi. Macam ni melatihnya. Kena selalu berekod naik tangga pergi atas. Mulalah naik tangga pakai lift. Numpang hotel Mega, saya mau melatih pinjam lift tak? Nah, tidak ada cara lain melainkan kita berlatih dan bertalaqi. Akan jumpa. Ya aja sebenarnya. Berguru dan mesti dilatih. Okey. Mesti dilatih. Kita ada apa soalan dia? Kita dah sampai ke jawab nak. Kita nak keluarkan sampai ke jawab. Baik. Sama juga latihan. Baik. Saya mendengar kita dulu, suara saya tertahan. Boleh buat tinggi tapi tertahan. Ya. Dulu. Sebab kebanyakan orang kita bila suara tinggi, nahan suara. Jadi berat.
Apa yang saya latih, diajar oleh guru-guru, dilepaskan suara biar pecah dari mula-mula lagi. Sik tak tahan di situ, sik dah nahan suara di dada, ni terasa situ. Nangis lagi, lepas lagi, buat lagi, tetap terasa di rongga mulut kita. Makin tinggi, makin berat itu, betul tak? Betul? Sebab kita yang nahan. Sebab dari rendah ya, latih ke, lepas, jangan ditahan. Baru kita rasa. Hari tu saya ambil gambaran aja. Nak dapat terus hari tu memang si dapat lah, minta maaf. Si akan dapat hari tu terus. Cuma saya beri gambaran. Sebabnya Tuan Guru dulu Datuk Ismail Haji Duit madah lontar suara orang. Kita tahu saya berapa lama saya nak betulkan suara. Agak-agak kita berapa lama saya latih suara. Setahun, 2 tahun, kas tengah hari Sabtu je. Saya mula-mula membetulkan suara bersama Tuan Guru Datuk Ismail Haji Duit. Bermula pada tahun 1999 sampai 2010. Taranum suara, teknik suara, agak-agak kita berapa lama? Daripada suara saya kecil je dulu sampai kini tu dah terbesar. Cuma yang si besar-besar orangnya je. Orangnya je si tinggi-tinggi. Benar? Ya. Lama. Memang lama. Dan sentiasa menghadap guru. Dulu mari belajar pakai tape. Tahu tape? Kaset. Asal dia aja tekan hop, pusing. Lupa, terlepas, nak jimat bateri, ambil pen, cucuk, kolong. Rewind. Nah, sempat tak pakai tape? Sempat. Kita sempat nak. Belum, nak jimat bateri mari. Jadi dari sial lah didengar balik, dilatih. Dengar, dilatih. Guru dah pulang, kadang-kadang saya balik jauh, guru di Kuching, saya di Bintulu, tapi masih boleh berguru dengannya. Ada masa memang pergi, sebab saya jenis yang mengejar guru dulu. Sini guru pergi, agak mengejar guru. Jadi dapatlah ilmu. Sebab jadi lebih 10 tahun belajar baru betulkan. Lebih 10 tahun suara dalam taranum apa semualah. Dulu suara saya sih macam tu. Suara saya halus saja. Tapi bila guru selalu malah nanggang mulutnya, buka. Sampai gayanya pun saya ambil, saya dapat buang. Ni macam tu. Sebab orang heran, kena kita mesti macam tu. Pesen pada macam. Jadi ada anak murid yang ikut saya. Siapa kena tahu juga? Siapa? Orang Samsul. Kenal orang Samsul? Petronas. Nya kena tahu belajar dengan Faizil. Nya siapa buang juga ikut saya. Nya lama dengan saya je orang Samsul. Cuma suaranya belum sampai ke atas. Okey, faham dah bab suara? Faham? Baik. Selepas kita mengenal suara, tabakat suara, baru kita mengenal taranum tadi. Suara gaya Arab dan suara gaya Melayu berbeza. Suara Arab, kami lupa mak gigi lah. Kami ada gigi besar lah. Nah, dapat tunjuk mah sini suara yang laluannya. Suara Arab, suara kita ngaji, nya keluar
nya angin suara melalui lelangit, terasa dekat lelangit. Sebabnya nya ada kehidung-hidungan bunyi. Arab baca kan bunyi hidung-hidung. Ya kita ya orang Melayu lagu Arab. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wa qarib. Oh, dah. Nah, sebabnya situ teknik suara. Nya belajar alif bata aja sampai khatam, tapi teknik suaranya saya belajar jadi macam ni. Tapi kalau ikut Arab, law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib min taibatin qabla dan contoh Taliban qurbal habib. Nah, kita dapat bola gelek-gelek lagi. Arab. Nah, dia tekniknya. Ya adi yati ya Arab. Faham tak? Faham tak? Boleh nampak dah apa yang saya maksudkan ya. Bezanya suara ya. Baik, selepas kita mengenal teknik suara, barulah kita mengenal asas-asas taranum. Dekat. Nyamuk pakai apa? Spray ataupun di balik. Okey. Ada berapa taranum yang kita kenal? Apa taranum? Apa yang kita faham tentang taranum? Kita tahu taranum? Apa taranum? Jenis lagu. Lagu, okey. Seni bacaan Al-Quran. Lagi apa yang kita faham? Taranum. Apa taranum dia? Lagu. Lagu apa? Pop, dangdut, alunan, irama. Sekarang kita tidak lagi berlagu, tetapi bertaranum. Sama lah. Taranum nama yang lebih sesuai. Taranum nama khusus adalah irama atau lagu untuk bacaan Al-Quran. Tapi taranum diguna hanya untuk kita di Nusantara. Kita di Nusantara, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, makin nama taranum. Istilah taranum tu lagu Quran. Tapi kalau Arabnya si nyebut taranum, yang nyebut maqam ataupun maqamat. Cuma ada sebahagian tempat aja yang menyebut taranum. Maqam, menyebut maqam. Maqam Hijaz, maqam menyebutlah maqam Hijaz, lagu Hijaz. Ya di sebelah-sebelah Mesir. Sebabnya saya pun akademi dulu, namanya Awangku Maqamat Center dulu. Saya ada akademi saya pun, center, tapi ditutup masa Covid dulu. So saya dapat bayar sewa, program saya dapat jalan, kelas dapat diadakan Covid kan, itu ya. Terpaksa lah. Jadi saya dapat nak cover sewa. So, sebab sewa ya hanya berdasarkan yuran. Ada yuran, saya dapat bayar sewa. Tapi bila dah sampai 6 bulan, ya kita nak cover balik susah. Dah tutup. Jadi insyaAllah dalam perancangan nak buka semula, jika Allah izinkan insyaAllah. Baik, maqam ataupun tarannum. Tok mau tulis Jawi kah? Arab. Jawi je.
Arab semua. Ha? Baik, saya tulis sajalah. Taranum. 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 Bukan tutang anum. Okey. Bukan tutang anum. Baik, taranum adalah salah satu seni dalam pembacaan Al-Quran, yakni gaya irama ataupun lagu. Iramanya, alunannya, lagunya, ia adalah taranum. Apa tujuan taranum? Apa tujuan taranum? Mengalunkan bacaan lagi, mengindahkan bacaan lagi, mengelokkan bacaan lagi. Ha? Apa tujuan? Mendatangkan sebab saya suka-suka aja, ya aja. Apa tujuan taranum? Sakacak. Sakacak suara. Asa seni. Sebenarnya taranum adalah tujuan antara martabat tujuan taranum adalah untuk mengangkat martabat Quran, supaya Qurannya tidak dipandang rendah. Yang kedua, tujuan taranum itu adalah untuk mendatangkan zauq kepada orang yang membaca dan mendengar. Zauq, tahu zauq? Macam ni namanya feel. Rasa feel. Orang yang membaca dan mendengar. Itu kelebihan Quran. Bukannya ada muzik. Kalau kita dengar lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, mesti ada muzik baru ada feel. Nah, tapi kalau Quran taranum tidak perlu muzik. Boleh datang feel, siap meleleh air mata. Betul? Ia tujuan taranum. Dan salah satunya lagi adalah apa nama tadi? Kita mengikuti sunnah. Sebab Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ada satu hadis ya. Mana kita ikut sunnah. Kena ikut baca bertaranum. Yang pertama tadi martabatkan Quran itu sendirilah. Coba imam si bertaranum. Apa rasa kita? Boring. Mesti rasa lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar kemain bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bah lagi belakang. Mentang-mentang orang miri. Ya baru saya dah taranum. Nang berkelakar terus bah. Nah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, kata makmum. Contoh, ia baru tidak bertaranum. Yang maksudnya ada taranum adalah ada gaya, ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taranum. Ataupun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada alunan ke ya? Ada taranum ke ya? Kena kita madasiata. Kalau sudah taranum tadi, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iya kena budaya sain. Ini siratal mustaqim. Ya buat si taranum. Ya bawa si ada alunan. Nah, kalau lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada si alunan. Ada. Cuma kita tidak mengenal ya alunan apa. Sebenarnya ia adalah wazan ataupun air lagu taranum bayati. Cuma kita baca daripada Iqra sampai Quran, daripada umur 5 tahun sampai umur 65 tahun, macamnya aja bunyi baca. Beza apa? Beza suara. Suara biak, suara tua. Ya enggak bezanya nak. Tapi kalau kita baca dengan teknik yang betul, walaupun gaya yang sama, nya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masagi biak. Bismillahirrahmanirrahim. Alunan sama? Sama. Ada beza? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beza? Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Sama nak? Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Beza. Lagu sama, tapi apa bezanya? Suara. Kau faham? Nampak? Suara orang tua lah. Maliki Yaumiddin. Tuan. Nah, tapi sebenarnya beza. Orang kita bila dengar bunyi baca cemia, oh, lom kau tu lom. Alulum. Maliki Yaumiddin. Oh, lom. Padahal dah betul dah bacanya. Ia adalah alunan bayati. Air lagunya je, bukan maqam penuh. Air lagu. Faham si air lagu tu? Air lagu tu maksudnya tiun-tiunnya je lah. Tiun dalam tiun bayati. Ya, sebenarnya kataba, katibi dengan muka marah. Kitaba, kitabi kan jambiak. Semua sudah ada alunan. Tapi cuba kita ubah daripada Iqra. Kataba, lagu sama. Katibi, kitaba, kitabi. Jadi biak yang akan ikut sampai ketuanya akan ikut. Apa diubah kita? Suara aja. Kita ke suara tadi, suara yang dirongga mulut, angin suara ke langit. Ya aja. Kalau tadi suara kita daripada kerongkong terus direct keluar. Kataba, nyasi pergi ke atas. Katibi. Tapi kalau Arab, kataba, katibi. Beza. Suara aja. Okey, ayat antaranya. Saya beri gambaran dulu. Baik. Taranum yang pertama yang biasa kita pelajari di Nusantara, urutannya adalah yang pertama kita akan belajar taranum bayati.
Bayyati. 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 Tadi dia bayati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang-kadang imam saya buat macamnya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Saya buat macamnya. Ya pun betul. Alunan bayyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayati. Ini ada banyak bayati. Kurdi itu adalah cabang-cabang lagu. Ini lagu bayati. Senang aja bayati. Ingat masa kita belajar dulu. Macam tadi lah. Wadduha wal-laili idza saja bayati. Tapi baca dengan betul. Baca dengan sebutan huruf yang betul. Tajwid yang betul. Teknik suara yang betul. Ini ada di kaca. Ubah ya aja. Okay. Kemudian yang kedua yang kita biasa pelajari adalah taranim soba. 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 Taranum ataupun lagu soba. Sekejap. Okay. Soba. Soba adalah salah satu taranum lagu yang bersifat lembut dan manja. Lagu soba. Dan maksud soba itu adalah rindu, lelengau. Tahu lelengau? Lelengau, rindu. Ya soba. Jadi soba itu sesuai dibaca pada ayat-ayat yang merayu. Doa, ya, berikan ketenangan. Kita memujuk. Sabar. Rabbana ya Rabbana ya
Lagu yang mendayu-dayu, memujuk rayu. Kalau ada orang yang rindu, embaklah lagu Sabah, sibuhlah embak lagu bintang-bintang ya. Nah, rindu embak lagu Sabah. Contoh, nak merayu lagu Sabah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Contoh, Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن tawallait. Sabar. Sebabnya kita dengar imam-imam Arab baca kaca dia bunyi nak. Sebabnya baca ikut kesesuaian taranum dan ayat. Jadi kita pun ada feel dengar, mendengar. Ya lagu Sabah. Kemudian selepas Sabah, Hijaz. Hijaz. Pernah dengar lagu Hijaz? Pernah dengar lagu Hijaz sih? Bukan kumpulan Hijaz, lagu Hijaz. Lagu Hijaz pernah dengar? Pernah dengar lagu Hijaz? Tak pernah? Betul? Kumpulan nasyid Hijaz? Pernah? Lagu-lagu Hijaz? Lagu Hijaz tu pernah dengar? Pernah lah kan lagu nasyid kumpulan Hijaz? Pernah lah tu. Ya, lagu daripada kumpulan Hijaz. Tapi taranum Hijaz semua kita pernah dengar rasanya. Tibalah Syawal, tibalah Syawal. Apa lagi? Saya lupa lirik. Nah, kalau menebang si pohon jati. Apa lagi? Papan di Jawa. Betul tak? Papan di Jawa. Ya, Hijaz. Tapi bukan Quran ambil lagu kalau menebangnya. Bukan. Maksud lagu kalau menebangnya diolah mengambil dari taranum. Kalau nak ingat lagu Hijaz, ingatlah lagu Tibalah Syawal ataupun kalau menebang ya, lagu Zapin. Ya, memang lagu Hijaz, taranum Hijaz. Azan Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hijaz. Lagu Hijaz. Hayya 'ala salat, Hijaz. Orang lama, orang tua lama-lama mari imam-imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hijaz. Sebab orang kita punya tahtim semua makin Hijaz. Sebab orang lama-lama suka lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul tak? Hijaz.
Tapi sayang disisihkan, dilupakan Hijaz. Sebab saya membak balik, mempopularkan semula. Sebabnya memang lagu yang betul, taranum yang dibenarkan. Sekda yang baru, sekda yang lama, sekda yang baru. Ya Hijaz. Okey, taranum Hijaz. Selepas Hijaz, barulah taranum Nahawand. Yang keempat, Nahawand. Dalam bahasa kita selalu sebut Nahwan. Ya. Nahwan. Kalau bahasa kita Nahwan selalunya lah. Nahwan. Nahwan tu biasanya diimbak sidak Mesir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pernah dengar orang baca macam ni? Siapa baca macam ni? Saya lah baca tek, baru je tek. Betul lah. Betul lah, Misyari Rasid Al-Fasi. Jadi banyak orang suka ikut. Boleh tiru. Ya, alunan Nahawan. Ni ada Nahawan, ni ada pecahannya lagi. Ni ada campuran, tapi kita ambil maqam asalnya adalah Nahawan. Okay. Ya lami ya lili ya li ya li Nahwan. Okey, boleh faham?